kalau kamu suka Your Name, kita ambil Your Name, kita ambil unsur pengulangan time loop daripada Groundhog Day, kita ambil jiwa-jiwa dan semangat-semangat daripada The Time Traveler's Wife, daripada Reversi, daripada About Time, daripada Imagino. Kita ambil unsur-unsur dan semangat dan jiwa kasih, sayang, cinta, kesal, trauma dan keinginan untuk mendapat keredaan, keinginan untuk mendapat kemaafan. Kita ambil semua benda tu, all the best things from all these films and many, many more yang similar, and then you just cook it together in a visually beautiful film macam ni. Itulah Sore. Okay, salam guys. Buzzpop TV baru sahaja habis menonton Sore Isteri dari Masa Depan, arahan Yandy Lawrence. Terima kasih kepada Primeworks untuk undangan ini. Reaksi satu ayat. Okay. Ini barangkali adalah filem favourite saya untuk tahun ini, dan ini juga barangkali adalah filem romantik favourite saya selepas The Before Trilogy arahan Richard Linklater. Barangkali lagi beberapa tahun ia mungkin akan memotong ketiga-tiga filem Richard Linklater tu kerana ia adalah filem yang lebih dekat dengan saya kerana ia sebuah filem Indonesia. Okey, 3 benda yang saya paling suka tentang filem ni. Writing. Penulisan untuk cerita ni mempunyai banyak lapisan yang sangat kemas, delicate. Dia halus, very soft touch oleh Yandy Lawrence dan sangat tender. Filem ni berjaya mengungkap detik-detik perasaan-perasaan yang sangat tender dalam sesebuah hubungan romantik, dalam sesebuah hubungan cinta dan kasih antara dua orang, di mana masing-masing mempunyai trauma yang dalam dan masing-masing cuba mempunyai keinginan besar untuk mengubati dan menyembuhkan trauma itu. Jadi Yandy berjaya menggunakan unsur fantasi untuk menyampaikan kisah ini. Unsur-unsur fantasi ni dia gunakan untuk meletakkan watak-watak ni dalam satu situasi di mana mereka boleh berhadapan dengan trauma-trauma mereka dengan cara yang paling aman, paling tenang, paling redha, dan benda tu sangat-sangat indah lah. Itu pertama. Kedua, visualsnya cantik, estetiknya cantik. Kalau kamu meminati Before Sunrise, arahan Richard Linklater, kamu meminati Before Sunset, arahan Richard Linklater, filem ini seolah-olah satu homage kepada kedua-dua filem itu kerana banyak shot dan banyak framing dia mengingatkan saya kepada kedua-dua filem itu. Dalam perbualan antara kedua-dua watak ni, mirip perbualan antara watak Ethan Hawke dan Julie Delpy, di mana mereka mengenali masing-masing melalui perbualan tentang hidup, kosmos, politik, keluarga, minat, keperluan batin, kopi, kerja-kerja aktivis dan sosial dan sebagainya. Jadi filem ni banyak baik-baik dan detik-detik sebegitu, tapi bukan saya nak cakap diorang tiru. Cumanya dia mengingatkan saya kepada kedua-dua filem tu, terutamanya apabila momen-momen atau detik-detik di mana watak-watak itu sedang berjalan sekitar Zagreb. Banyak shots yang dia ambil tu seolah-olah, saya rasa macam tu lah, saya tak kata yang dibuat macam tu, seolah-olah dibuat homage kepada Before Sunrise pada ketika sebelum diorang berpisah dekat stesen tu, dia bagi banyak montage. Dia pergi kat tempat ni kat Vienna, dia pergi kat tempat ni kat Vienna, banyak momen-momen macam tu. Dan framing kamera dia, camera work dia cantik sebab dia macam tengok David Fincher punya filem. Bila camera work ni macam ni, kita tahu ini adalah our eyes, mata kita dan tumpuan kita kena pergi ke situ, kena pergi ke watak tu, kena pergi ke emosi itu. Dan dia berjaya memaparkan detik-detik di mana macam contoh Sore, dia bergelut dengan perasaan kasih dia, perasaan trauma dia, perasaan sedih dia, di mana dia alamak, aku kembali kepada detik ini tetapi maknanya lain. Jadi aku tak bahagia, aku sedih. Tapi sedih untuk kali keberapa. Jadi dia berjaya menyampaikan benda tu. Dan semua ni jatuh pada arahan Yandy Lawrence, kerja yang sangat-sangat baik daripada DOP. Prinsipal fotografi yang hanya sebulan berjaya menyampaikan banyak shot-shot, frame-frame yang sangat indah. Walaupun latar belakang dia di Zagreb, filem ini kerana kedua-dua watak utamanya masih terasa seperti sebuah filem Indonesia. How the hell did you do that, Yandy? I pun tak tahu. Baik, itu adalah perkara kedua yang sangat baik. Dan ketiga adalah cerita dan falsafah di sebalik cerita ini. This is probably the most tender film that I've seen. Sangat tender. Dia sangat lembut, sangat mendamaikan lah. And I think
kemampuan Yandy Lawrence untuk mengungkap perasaan ini amat saya sanjungi. Dia ingin mengungkap kembali dan menceritakan kembali perasaan yang dirasai sewaktu dia bercinta atau sewaktu dia bahagia. Jadi dia mencari cerita-cerita yang boleh membantu dia untuk mengungkap kembali dan menyampaikan kembali perasaan-perasaan itu. And dia berjaya. Jadi ini 3 benda yang saya sangat suka. Ni saya nak bergurau je. Christopher Nolan buat Interstellar untuk menyampaikan notion love transcends space and time. Tak payah buat space pun, Chris. Kau buat Aurora Borealis, kau buat kasih, kau buat fotografi pun dah cukup. Dah boleh sampai. Dah penuh magic. Okay? Ya. Satu lagi benda yang saya suka is pada ketika sore punya kisah diperkenalkan di sekitar penghujung Act 1, nak masuk ke Act 2, flashback sore dilakukan dalam tempoh satu lagu. Kalau kita dengar lirik tu, kalau kita dengar lagu tu, mood lagu tu, beat lagu tu dan sound lagu tu, dia sedikit agresif, sedikit kasar, berat macam rock yang berlawanan dengan mood dan nada pada act pertama, which is a nice change. Dan apabila lagu tu habis, cerita sebenar bermula. Saya rasa benda tu macam chef's kiss lah. Banyak lagi benda-benda yang indah macam tu dalam filem ini yang saya sarankan tengok banyak-banyak kali. Dan take your time. Dan speaking of time, filem ni every scene, every moment, Yandy lets it breathe. Yandy bagi moment untuk watak tu breathe. Kalau dia nak menangis, dia nak sedih, let it breathe. Let the camera settle, let the scene settle. There's a lot of soft touch. It's very, very tender lah. Saya tak rasa, okay, nak kata ada apa-apa yang boleh diperbaiki? No, tak ada. Saya dah jadi fanboy baru Yandy Lawrence, level berapa tak tahu. Tadi saya cakap dengan Nick, dia kata mungkin title filem tu patut letak Sore je lagi cantik daripada Sore Isteri dari Masa Depan. Lepas tu Nick kata, tapi kalau kau tak tahu, kau tak familiar dengan dia, Isteri dari Masa Depan tu hook. Okey lah, saya setuju. Jadi nitpick saya pun tak berkesan. Lepas tu, bila saya tengok cerita ni, apabila masuk act ketiga, di mana cerita ni akan sampai ke dia punya resolution, dan resolution adalah keyword di sini, ada beberapa detik yang saya rasa macam, adakah ini satu false ending? Dia macam nak ending tapi dia sambung lagi. Macam nak ending, dia disambung lagi. Jadi pada ketika saya rasa perasaan sebegitu, saya ingat macam, kalau filem ni habis dekat sini pun, dah cukup indah. Tetapi dia sambung lagi. Dan bila dia sambung tu, dia beri saya payoff yang saya tak jangka. Lepas tu dia sampai kepada false ending lagi satu. Saya rasa macam, oh ending kat sini kot. Dia tak ending kat sini, dia sambung lagi. Dan saya rasa macam, apa lagi yang kau nak sambung? Tapi dia tambah lagi payoff. Jadi apabila dia sambung tu, dia beri saya banyak payoff yang saya tak sangka, saya tak jangka saya perlukan daripada cerita ini. Daripada act kedua kita nampak pergelutan sore, penderitaan sore yang terpaksa melalui kisahnya, dia punya time loop, dia punya Groundhog Day tu. Tetapi apabila kita tiba di penghujung filem, kita faham bagaimana dia jatuh ke dalam loop itu, dan cara dia jatuh ke dalam loop tu adalah satu benda yang sangat pedih tapi pada masa sama yang sangat indah. It is so bittersweet. Dan yang cantiknya adalah cara dia paparkan benda tu is a callback to how the film was introduced. Bagaimana watak Jonathan diperkenalkan. Jonathan digambarkan sedang melalui satu fasa di mana dia melibur ke Arctic tapi tanpa hala tuju dan just tangkap gambar. Kita tak sangka yang sebenarnya itu adalah foreshadow. Dan kita tak perlu pun. Tetapi dia bagi kita benda tu dan dia bagi kita resolusi yang kita tak tahu kita perlukan. Tapi untuk saya lah benda ni, dia belanja kita macam tu. Saya tak nak kata yang benda ni kamu akan rasa benda sama. Tapi that's what I felt. Dan bila saya rasa macam tu, macam nak nitpick apa benda lagi. This is a master at work. Dan dia punya pacing is beautiful. This is probably my favourite film of the year and will be my favourite romantic film for a long, long time. Rating per 10. Ni masuk tier 1 lah. Ni masuk tier S filem-filem aku. Sore per 10. I tak tahu, man. Sheila was brilliant. She was beautiful. Oh my gosh. Crush pertama aku. Crush baru aku. Dion. The pain that you capture. The muka yang ekspresi di mana you tak faham perasaan you tapi you tahu perasaan you tu mahal. This is the Ada Apa Dengan Cinta of this time. But many, many times more. Because there's so much depth, there's so much layer. I tak tahu lah, aku tak tahu. This is Sore per 10, 100 per 10. Cinta, Heart per 10. Forever per...
Sore adalah selamanya per 10. To understand that reference, kau kena tengok cerita ni. Selamanya per 10. Oi. Macam nak tengok lagi sekali lah cerita ni. Aku tak boleh cakap apa tu. It is beautiful. Kalau kamu tak suka filem panjang-panjang, saya tahu kat Malaysia ni kita tak suka filem panjang-panjang sangat. Make an exception for this. Itu je. Saya percaya aku adalah Kimi no Nawa, Your Name. Kan? Ya, itulah dia. Your Name. Paling aku suka, sebenarnya benda yang paling aku suka ada few, tapi paling aku suka dia punya cinematography dia, lawa. Kamera shot dia lawa gila. Scenery dia dekat Alaska lah, dekat Croatia. Angle kamera tu yang buat lawa. Dan jalan cerita dia macam, dia tak ada macam slow burn, tapi dia okey, dia slow, tapi dia pick up dekat tengah tu. Dan lakonan, kalau kau tengok cerita ni, pelakon tak ramai pun, tapi kau boleh rasa best dan aku rasa hook. Kau boleh faham background dua-dua pelakon ni. By the time lah, mula-mula kau takkan faham lah, mula-mula. So lakonan dua pelakon utama ni memang mantap lah. Pelakon Sheila Dara dan Dian Joko ni, dua-dua ni memang tunjang utama filem ni lah. Sebab dia punya chemistry tu tak paksa tau, natural. Kau mula jumpa pun kau tak kenal, kau tak suka. By the time tu dia akan faham lah kenapa diorang ni saling cinta mencintai lah. So tu kekuatan dia dalam filem ni lah. Dia perbaiki ataupun aku rasa macam macam pernah tengok macam tu. Aku rasa inspiration lah. Dia bukanlah tiru. Ada dua inspiration. First dia ambil daripada Groundhog Day, time loop, ulang-ulang. Dan Your Name, ending dia, ini kau punya Your Name, ketara sangat. Tapi lain sikit lah. It's still beautiful. Sebab dia macam ni lah. Kalau kau tak pernah tengok Your Name, kau rasa ni masterpiece. Tu je. Kalau kau pernah tengok Your Name, still beautiful, still okay. Dia punya style sendiri. Tapi kau nampak lah persamaan dia tu. Tapi kau boleh dimaafkan sebabnya dia buat dia on thing lah. Tu yang bestnya lah. Aku boleh bagi movie ni 8/10. Yang best. Kau kena tengok. Sebab tu dia top dekat Indonesia. Kalau aku boleh putar masa, aku nak turunkan balik skor reversi aku. Ini adalah jauh lebih baik daripada reversi. Sorry bro, Identity. Aku kena backtrack. Sorry. Aku suka pasal cerita ni ialah dia throw you into the concept of time loop and just run with it. And then slow-slow bila kau tahu situ kau faham sendiri. Aku bukan nak masuk teri perbandingan lah. Tapi kalau reversi, dia kena ceritakan kenapa aku pandai. Kalau cerita ni, dia tunjuk je dan kita rasa kita yang pandai. So dia tak membodoh kat audience, dia percaya audience boleh piece together the story. Dan cerita dia agak kompleks juga, tapi dia punya flow tu simple, way more simple. Dia terus je. Tak ada pun macam stop untuk explain the concept dan macam mana. So tak ada exposition? Tak ada. Story tu adalah yang berjalan. Kita faham cerita tu senang. Lagi senang ni Adam. Yes. Aku boleh puji Sheila sebab aku tak pernah tengok dia berlakon kan. Sekali dia berlakon, Masya Allah, terbaik. Dia bukan setakat easy on the eyes, tapi bila dia berlakon tu, dia memang embody what the character is supposed to be. Dan bila dia dah sampai kat kemuncak tu, dia macam jatuh air mata jantan aku. Kat dalam tak keluar, tapi kat dalam. Dia perbaiki setakat ni tak difikir lagi. Sebab aku akan segue to my score, which is 10 out of 10. Reversi, it goes to 8 out of 10 now for me. Dah turun. Aku backtrack untuk reversi. It was 8 out of 10. This is 10 out of 10. Yes. Wow. Selepas saya tengok filem Sore, Isteri dari Masa Depan, yang saya boleh kata wow sebab Indonesia dia dah buat satu lonjakan yang terbaru selepas. Kalau dulu asyik filem cinta-cintun, filem hantu, filem sihir. Sekarang ni kita dah ada, kalau kita pernah nampak, Labina, filem cannibal. Lepas tu sekarang ni filem mengenai masa. Dan bukan setakat mengenai masa, dia adalah time loop. The same repeating benda yang korang tak sangka macam apa benda yang aku tengok ni. Dia macam tu. Like Indonesia dah capai tahap tu. Itu yang wow. Kalau nak compare dengan Imagino ataupun Reversi, I like Imagino better.
Sebab Imagino dia main dengan the things yang kita fikir it's real, but it's not. But it's real. Cuma River Sea mungkin dia tak kena dengan ramai suka. Okay, ramai suka. Tapi kalau korang pernah tengok saya punya review, saya tak berapa suka sangat dengan River Sea sebab cara dia main time loop tu tak kena sangat. So filem ni pun dia okay. Dia okay cara dia main time loop apa semua. Tapi I think Imagino is better lah. Imagino is better. Satu benda yang saya rasa filem ni dia boleh perbaiki adalah pacing. Pacing. Sebab filem ni 2 jam atau maybe 2 jam lebih, saya tak pasti. Dia nak main dengan time loop. Tadi time PC pun dia ada cakap how they maintain the pacing supaya orang tak bosan. Tapi still pacing ni saya boleh cakap sendiri dengan korang, not for everybody. Rating untuk filem Sore Isteri dari Masa Depan ni saya bagi sebanyak 6/10. Sebab satu je saya cakap, overhype. Tapi bukan maksudnya tak best. Okay, so itulah dia saya punya sedikit pendapat. Dan jangan dengar apa yang kami kata, pergi tengok sendiri. Kalau korang seorang yang suka cerita time loop dan korang boleh tahan filem tu selama 2 jam, 2 jam lebih, 3 jam, then this film is korang punya lah. Okay, so kalau korang dah tengok filem ni, cuba korang komen dekat bawah apa pendapat korang, apa review korang, berapa rating korang. Apa-apa pun guys, jadilah penonton yang setia. Terima kasih. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada Buzzpop TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.